contoh orang tu datang kat abang, kan, budak tu ataupun fresh graduate tu, datang kat abang akan cakap 4 tu ke, ataupun wedding ni best, join lah saya, ataupun maybe join lah orang lain, company lain, ataupun abang cakap kau muda lagi kot, sama belajar dulu ke? Selalu aku akan cakap yang tu, pergi belajar dulu. Sebab maksudnya benda ni dia bermain race against time lah. betul. Kan, maksudnya kita nak belajar sambil belajar, sambil buat something pun boleh tak sampai Betul. kerja. Sekarang mudah. Banyak je budak-budak you yang part time weekend, part time. Aku tak silap aku budak you sekarang lagi loaded daripada kita dulu. Abang dulu. Silap-silap 1 bulan saya macam ada kawan 1 bulan dia budak you 1 bulan 3-4 ribu tak ada masalah. Dah tak payah minta tolong mak ayah lah. Kita dulu kerja kilang je sebulan pun 400. Kan, contoh. Jadi mudah lah sekarang, tak macam dulu lah. Yang penting halal. Yang penting dia keinginan dia lah. Dia semangat dia kan. Kalau dia tak nak, tak guna kan. Yalah, spare masa kan. Benda ni nak belajar, nak kena spare masa. The problem is yang saya perasan adalah instant impact lah, instant result. Yang diingatkan macam, yelah kadang-kadang abang pun tahu kan, saya ada 2-3 orang yang follow. Gaib. Follow 2-3 kali atau contact dah tak nak reply lah. Wallahualam, sebab kita pula contact dia kan. Kau free tak minggu ni kan. Bukan apa, kita more pada macam orang tu datang dengan ikhlas, dengan niat yang okay, aku nak belajar. So kita pun macam okay, budak ni nak belajar, kita looking forward lah, macam excited jugalah. Somehow macam tak pernah jadi cikgu ni kan. Nak share lah. Tapi selalu macam tu bagi aku, dia orang yang negatif lah. Tak guna kau spare masa kat dia. Sebab dia memang selalunya dia akan sebenarnya dia follow kita tu, dia nak macam jalan mudah untuk dia. Kalau okay, aku follow brother ni lah, dia dah lama kan, nanti hasil dapat job, aku tag dengan dia tu, aku boleh buat portfolio aku ke. Contoh kat situ kan, dia ambil jalan mudah kat situ. Tapi sebenarnya dia tak semudah tu lah. Kalau kau, yalah tadi berbalik kepada attitude lah. Kalau attitude kau macam tu, tak lama lah. Tak pergi mana. Sebab industri kita pun tak besar lah. Betul. Kalau senang cerita kan, 10 tahun lagi kita boleh jumpa lagi je. Mahal loh. Alright, so kita patah balik dekat kenangan-kenangan lama ataupun pengalaman abang lah. Macam radio sinar pula kasi. Okay. Tak sedap ni. Sebab dia kena muzik background apa. Nanti kita request. Okay, kan abang pengalaman banyak. Ada tak sedikit sebanyak yang orang kata manis lah? Manis lah. Tapi sebenarnya dalam industri ni, tak kisahlah mana-mana pun, memang destinasi tu kita ingatkan kita nak sampai. Kita nak cari destinasi kononnya. Tapi sebenarnya perjalanan itself yang mematangkan kita, yang up and down, yang itu yang value yang kita terlepas lah. So somehow soalan seterusnya ni adalah apa memori terindah abang kalau jadi fotografer wedding dapat? Kalau jadi makeup artist memang tak dapat benda ni. Apa? Spesifik untuk wedding fotografer lah. Kalau momen kalau ikut momen indah, dia sebenarnya itu individu lah benda tu. Benda tu individu lah. Momen indah aku lain. Apa? Momen indah aku bila aku dapat, dulu aku start dengan berdua lah. Bila aku start berseorangan, tapi bila aku dah kahwin aku start berdua lah. Okay. Jadi bila start berdua dan 2009, dalam 2015 macam tu aku dah mula kembangkan as a team. Dan dari situ aku yalah kau dapat shoot tempat-tempat best kan, yang event yang besar-besar. Bila team tu buat kerja, momen terindah aku bila aku akan teringat dekat arwah ibu aku balik lah. Oh ya? Itu je. Aku tak kisah Macam mana dia boleh relate pula? Sebab abang rasa permulaan abang bersama dengan mak ni tu lah. Aku start wedding sebabkan dia. Okay. Dari dia tu, bila
dia umpama macam ni kalau mak aku ada sekarang mesti dia bangga dengan aku balik. Okay. Sebab dia dulu kau buat apa shoot foto ni, masa depan kau macam mana kan. Dan kalau arwah mak aku ada masa aku event yang kita boleh lock ibu-ibu lah orang kata kan. Jadi bila kalau masa wedding tu kalau dia macam 2-3 minit benda tu datang. Dia momen tu datang 2-3 minit. Kalau arwah mak aku ada masa ni, mungkin inilah benda yang dia boleh banggakan. Dia boleh bangga Dia boleh banggakan. Itulah Faham. momen dia. Ada tak benda yang tak best dalam abang punya pengalaman jadi wedding photographer? Benda yang tak best Benda yang tak best. Mana yang nak tapi tak payahlah sebut nama tempat ke apa. Benda yang tak best masa wedding Sidai. aku mostly okay je setiap kali wedding. Tapi setiap kali benda yang tak best kalau pernah terjadi, dia jangan shooter tak bangun dia. yang makan cili rasa pedas. Dia cerita dia macam tu je. Sebab aku sekarang ni dah sampai ke tahap kau sebagai benteng takhir. Okey. Faham. Jadi bila benda yang tak best tu, aku akan bersedia. Jadi sorry. Okey. Jadi bila contoh minggu tu ada pack, minggu yang pack Aku tak akan shoot. Okey. Abang standby lah. Aku akan standby. In case ada yang golongan-golongan ni lah. Golongan-golongan yang dia tamak job ni. Tamak job ni dia balik pukul 2-3 pagi, kita tak tahu, tapi besok pagi dia tak bangun. Kalau kau tak angkat kan, aku akan pergi. Okey. Yang tu lah aku, yang tak bestnya orang tu lah. Tak ada yang lain ke? Sebab benda ni pernah jadi. Actually masa yang jadi lepas PKP ni, aku tak takut sebab aku dah jadi benteng pertahanan tu. Okey. Aku pernah terjadi event nikah tu pagi. And then dalam pukul aku ada shoot masa tu. Dalam pukul 11 aku dapat call, "Bang, fotografer saya tak datang." Ush. Yang tu berpeluh kan? jantung hilang kan? Jantung hilang kan? Itu kalau terjadi, itu yang aku semenjak dari itu aku macam mana pun kalau job tu pack ke, biar aku tak ada job tak apa, aku standby. Jadi sebabkan benda tu sampai sekarang macam mana pun aku akan jadi benteng yang takhir lah. Okey. Tapi itu sistem yang abang belajar lah daripada apa yang dah berlaku kan. Benda tu pun yang tak bangun tu pun abang dah settle kan. Okay. Yuk kita tanya soalan seterusnya lah. Yang tu tak payah sebut nama. Tak payah. Aduh. Sekarang ni banyak lah benda-benda viral kan, especially industry wedding, especially photographer. Sekarang dah macam trend lah, photographer versus client. Dekat social media lah, especially kat thread yang saya perasan, macam bila photographer tu upload something yang dia complain pasal klien, the photographer every community yang ada ni lah, saya tak cakap kita lah, backup. You know, backup the client, backup the photographer lah. And then bila klien pula yang upload posting, and then klien yang mungkin ex-client ataupun maybe future bride, future groom ke kan, datang backup klien tu. Macam dia ni, saya dah book dia dah, tapi bila awak cakap macam ni macam nak minta refund balik lah, nak cancel apa semua kan. So secara general lah, pada pendapat abang, terms photographer versus client ni, benda ni macam mana? Makin baik ke, makin boleh di repair lagi ke? Dan mungkin abang share lah apa pendapat abang lah secara general. Bagi aku klien tu pun tak salah, fotografer pun tak salah. Okay. Tapi yang penting bagi aku yang penting first kali mesti komunikasi komunikasi, dan kedua tu expectation. Mana yang komunikasi? Daripada kau start deal lagi, contoh klien tanya package lagi, komunikasi kau dengan klien tu macam mana? Okay. Contoh kalau kau dia mesej macam tadi pukul 8 pagi, pukul 12 belum tentu reply, memang situ dah fail. Itu dah red flag lah. Situ dah red flag lah situ. Jadi kalau kau bila klien tu tanya package, kau terus reply. Lepas tu kau terangkan term TNC jelas.
Lepas tu apa expectation klien tu kita tanya siap-siap. In case expectation tu kita tak boleh nak deliver, kita cakap kita tak boleh deliver. Okay. Sebab kadang-kadang klien ni pun satu, dia ada gambar atau fotografer yang dia suka kan. Tapi mungkin fotografer yang dia nak blog tu mahal ataupun tak available. full. Kan. Jadi dia pergi refer kita lah. Jadi dia bagi expectation. Tapi kalau kita tak boleh deliver, kita tu angkat kaki je. Jangan kita ambil risiko tu. Kalau kita ambil risiko tu, bersedia lah. Silap viral lah kita. Macam tsunami dia lalu. Memang. Ganap tu foundation tu hilang lah. Betul. Tapi komunikasi tu penting lah. Dua, komunikasi dengan expectation lah. Kalau dua tu kau tak boleh nak deliver kat klien, memang susah lah nak cakap. Dah lama masuk industri wedding ni, saya nak masuk topik harga lah. So harga ni sensitif sikit lah. So, saya tengok pun tempat ni makin lama makin sejuk. So dari segi harga lantai, harga ceiling, kita borak lah panjang-panjang pun. Benda Tentu ni juga. tak boleh settle pun sebenarnya. Tapi somehow dia topik yang penting tak? So nak tak nak kita kena share lah pendapat-pendapat kita kan. Kalau daripada perspektif abang, dalam industri ni abang dah 16 tahun. So apa cara yang baik untuk kita educate klien kita dari segi harga dan juga dari segi expectation? Macam kita tak menafikan ada bisnes fotografi dekat luar sana, dia mementingkan kuantiti juga. Okay. Kan, mungkin tu cara dia, dengan kita tak perlu sebut mana-mana company, tapi ada company yang besar, dia ada banyak fotografer kat bawah. Tapi benda tu baik juga sebab nak memwujudkan peluang pekerjaan. Kan, banyak lagi budak-budak muda yang tak ada kerja apa semua, so somehow benda tu membantu. Tapi at the same time, problem dia adalah dia kena tanggung lah. Betul. Kan, budak-budak yang tak perform ke, tak bangun ke. Benda-benda macam tu. So daripada abang punya perspektif, macam mana kita nak educate klien kita yang dekat industri wedding ni, dia ada quantity versus quality. Ada yang go quality first, ada yang go quantity. Okay, tak apa aku buka harga murah sebab ada pengantin kat luar sana yang memerlukan harga murah macam tu. Okay. Tak dinafikan lah. Betul. Okay, bagi aku harga dengan quality ni, kita tak boleh salahkan klien lah benda ni. Sebab ada klien dia ada bajet dia kan sendiri. Jadi tapi bagi aku, kalau kau dari segi quality, bagi aku value tu lah. Bila kau naikkan value tu, quality tu akan datang. Okay. Tapi bila kau pergi ke quantity, harga memang hilang lah. Okay. Dan quality kau tekan lah. Kau pergi go quantity kan. Kau buka package nikah sanding 1,500. Memang satu bulan kau full pack pun. Tapi dari segi quality macam mana? Kau Macam boleh mana deliver tak kat klien tu? Atau kalau kau go ke quality, bila kau jaga value kau tu kan, quality tu kau boleh deliver yang kau, bila klien bayar dengan harga setimpal, klien rasa benda tu berbaloi. Okay. Dekat situ baru datangnya quality tu lah. Okay. Kalau kita nak sembang pasal harga murah ni, memang tak biar. daripada zaman aku sebelum buat pakcik-makcik kita buat dulu pun macam gitu juga. Sama je, harga ni gitu juga. Memang kita tak boleh lawan. Tapi bila kau dah keluar daripada, dia ada circle tau. Bila kau keluar daripada circle harga murah ni, sebenarnya klien yang boleh hire kau dengan harga yang mahal, dia pula akan cakap dengan kita, saya tengok package awak ni antara yang termurah. Macam mana kita nak cakap? Faham. Padahal kan? kita dah keluar daripada circle package murah tu. Betul. Tapi bila kita masuk ke yang kononnya M40 lah macam tu. Elite lah, kita panggil elite. Tapi masa tu pula dia orang kata, murahnya harga awak. Okay. Kau akan jumpa yang macam tu pula. Alright. Jadi yang penting naikkan value lah. Naikkan value kita. Alright. Dia tu jaga. Kalau kita sekadar shoot balik, lepas tu gambar tak upload, Instagram kita tidur kan, tapi benda tu sebenarnya tak function lah. Value kau hilang lah kat situ. Tapi bila kau
Instagram upload, website aktif, tak payah jauh kita Insta story tu aktif pun dah kira baik lah. Dah kira baik lah. Betul. Kadang-kadang kita nak upload Instagram seminggu berapa kali je kan. Kadang-kadang dapat sekali pun itu pun dah kira upload lah. Upload lah. Aktif lah. Aktif Boleh lah. consider aktif lah.